Maka sebagai tokoh agama dan pemimpin seperti Tan Sri Presiden PAS, tanggungjawab kita bukan sekadar memainkan emosi rakyat bagi orang marah, tapi bimbinglah dengan ilmu, adil dan seimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Saya ingin mulakan bagi penjelasan ataupun jawapan balas kepada artikel Presiden PAS dengan membawa ringkasan kenyataan Presiden PAS di media sosial beliau melalui artikel Minda Presiden PAS bilangan 25 tahun 2026 bertarikh 8 April 2026. Tajuk artikel yang berat lagi provokatif tersebut adalah umat Islam tertipu lagi. Beliau berdalilkan kepada 5 ayat Quran dan retorik politik, dan secara ringkas saya bawakan apa yang beliau sampaikan melalui artikel tersebut. Pertama, beliau menyatakan Malaysia tak disekat oleh Iran. Malaysia mempunyai sumber minyak sendiri. Maka dengan itu tidak ada sebab, kata Presiden PAS Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, untuk kerajaan menaikkan harga minyak dan seterusnya. Dan jika berlaku kenaikan minyak itu bukan kerana apa yang berlaku dalam punca global, tapi kelemahan pengurusan di dalam negara Malaysia. Dan itulah saya boleh katakan 4 intipati utama kenyataan beliau. Sahabat-sahabat, kenyataan ini nampak macam dan seakan-akan logik. Apatah lagi datang daripada seorang ahli parlimen senior, bekas menteri besar dan presiden sebuah parti. Tetapi persoalan yang saya ingin angkat, adakah ini menggambarkan keseluruhan realiti yang sebenar atau sekadar sebahagian daripada cerita, dan cerita tersebut amat bermasalah. Pertama, kita perlu sama-sama menghormati pandangan mana-mana pihak. Apatah lagi Tan Sri Presiden PAS ini seorang tokoh agama dan pemimpin politik tanah air. Namun dalam Islam, kebenaran itu tidak diukur pada siapa yang berkata, tetapi dalil dan juga hakikat apa yang diperkatakan. Ini seperti yang dibawa oleh Saidina ataupun disebutkan, diriwayatkan daripada perkataan Saidina Ali bin Abi Talib, innal haqqa la yu'rafu birrijal, i'riful haqq ta'rifu ahlah. Kenalilah kebenaran, nescaya kamu akan kenal siapa yang benar. Dan kenyataan ini diriwayatkan juga oleh beberapa sahabat yang lain seperti Ibn Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, yang membawa maksud yang sama. Dan itu dimuatkan di dalam tulisan beberapa sarjana seperti Al-Imamul Ghazali, Ibnul Jauzi, Ibn Nu'aim, Abu Daud dalam sunannya. Maka, jom kita nilai apa yang dituliskan, yang diperkatakan oleh Presiden PAS itu berdasarkan fakta, bukan fanatik yang membuta tuli. Apa yang berlaku pada realiti pasaran global, sahabat-sahabat? Isu pertama yang perlu diperbetulkan terhadap tulisan